Daripada kau mau beli motor ni, baik kau beli motor lain 2 biji. Motor ni awak tak tahu pasal peramai mana nak beli. Design dah lah besar. Lepas tu kau tengok ruang untuk kaki dia. Hidup lah luar, tengah tu ada tank minyak. Awak tak boleh semak. Okay, untuk kelas skuter motor ni orang khabar apa? Orang khabar motor best city, berat. Tumpur. Kalau yang badan-badan kecil memang tumpur. Berhenti traffic light ke? Kau nak bawa ke? Kau nak tolak ke? Hentikan. Yang mana kecil-kecil keding tu tak payah lah naik motor ni. Lepas tu motor ni kau tengok belakang. Dia suspension dia ni keras. Bawa atas jalan tak rata memang kau merasa lah kau punya belakang tu macam dah nak gone. Sakit belakang mat. Lepas tu motor ni rega dia. Rega bukan main rega kayangan. Dah apa rega kereta. Tahu pasal apa lah rega dia mahir benar awak tak tahu. Tu pun ramai juga yang beli. Tak tahu lah nak gapo. Minyak dia hidak lah jimat mana koma. Minyak hidak jimat mana koma ke stesen minyak juga lah kerap. Lepas tu koma tengok untuk storage dia. Ni awak ketik sikit. Storage dia memang besar. Storage dia memang besar tapi bukan semua helmet muat masuk dalam ni. Koyaklah kau tu dah beli helmet tak muat. Tak maulah kau tu. Storage besar. Tapi itulah tak semua helmet muat. Tapi itulah awak tak boleh nak tipu lah. Motor ni tetap ramai juga orang beli pasal apa? Motor ni dia punya orang khabar untuk bawa jalan jauh memang sedap. Dia punya features semua orang khabar feature yang best lah, complete features. So orang khabar untuk keselesaan motor ni memang on top. So pengguna-pengguna MVX kat luar sana, cuba komen sikit kat bawah pengalaman kau pakai motor ni.